Lepas korang dah guna brush gigi elektrik ni, serius aku cakap, memang korang tak akan patah balik lah kepada brush gigi yang lama. So dekat tangan aku ni adalah Oral-B Vitality Pro. Sebelum ni aku menggunakan brush gigi ni tau, dan aku upgrade kepada yang ini. So yang membezakan brush gigi biasa dengan yang ni adalah cara dioperate, yang mana brush gigi ni dia bukan bergetar dia ada rotation yang bergerak dalam keadaan bulatan. Dia macam ni korang tengok video ni. So bila korang gosok gigi, dekat bahagian celah-celah gigi tu memang confirm akan kena. Tapi kalau brush gigi biasa tu, kita just boleh gosok depan ke belakang je lah. Plus dia ada 3 mode First, daily clean. Second, sensitive. Dan yang ketiga, extra sensitive. Basically dia just adjust speed je lah. Tapi aku punya yang lama ni dia just ada 1 mode sahaja. Untuk bateri dia ada charging dock, yang mana korang kena masukkan dekat bahagian bawah dia ni. Sekarang aku dah pakai lebih daripada sebulan. Aku hanya charge 1 kali sahaja, and setiap hari aku gunakan brush gigi ni 3 kali sehari. Untuk warranty pula, korang akan dapat 2 tahun. Memang lama lah. Dia boleh cabut macam ni, and korang boleh beli dekat mana-mana kedai. So untuk tempoh 3 bulan korang guna, boleh beli yang lain and tukar yang baru. So guys, kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.